Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya. Saya lah. Saya hari ni nak buat. Nak cari kerja di bandar. Kalau tak cari kerja, kita buat. Tak buat, kita jalan-jalan. Itu sajalah. So ni saya tak nak pakai kereta, saya mau pakai motor. Ya, baru gentleman. Oi, baik. Ni wrong way tu, oi. Tak patuhi undang-undang negara. Sangat membahayakan sekali. Tapi susah nak bawa motor ni. Susah. Bangga je lah lampu merah ni. Duli apa gua. Okay, disebabkan ini tak banyak layak polis dan masih awal, alangkah kita buat kerja lah, buat kerja. Ui, mana main. Sorry ya bas, saya bukan sengaja. Okay, saya nak special. Bang, tolong saya bang. Thank you bang. Hantar ke pos bang boleh? Tak apa lah. Oh, tak nampak cek. Dia faham. Bonggol dekat sini tinggi lah. Bahaya. So, hari ni gua mau kerja. Hari ni saya mau kerja. Let's go, kerja. Okay, dia post lah. Yes. Kejar. Bawa motor lah. Sebab hari ni saya tak mau bawa kereta, saya mau bawa motor. Motor is more better, bukan more better. Lagi susah kontrol lah dia. Apa orang cakap? Mencabar. Itu yang oi, botak ni. Nasib baik tak terlanggar. Botak. Ni lagi satu. Wih, orang kaya ni, bangsawan. Traffic light. Oi, alamak, bawa aku. Itu dah kenapa GTR tu? Sakit tu. Salah orang ni. Tekan. Okay. Oi. Tersangkut lah pula. Motor tu masuk backroom weh. Motor masuk backroom. Ketuk rumah Oda.
Pergi pos laju. Leju lah. Laju. Laju pula. Confirm. Okay. Dah, saya dah order. Macam mana? Tak boleh reset. Baik, boleh reset. Tak apa lah. Reset pula. Motor masuk backroom ni. Mana main? Mana lubang? Dah lah, reset je lah. Kesian pula kat dia. Tak apa lah. Sorry bang. Saya bukannya sengaja bang. Saya tak tahu dia reset. Aduh. Nah, dia proses. 7 paket motor lah. So bila kerja ni satu paket tu bersamaan RM200 atau RM100 lah. Tapi kebanyakan 200. Makin lama kerja makin banyak lah duit. Cukup lah. Ada tak paket tu? Nanti tak ada paket tu nak bilang. Okey dah, 6. Let's go botak. 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 Yang ini agak padat push. Presiden. Kesian. Motor. Sikit-sikit je lagi nak accident. Jalan je lah. Apa lagi? Brum. Sudah sampai. Okey, ambil ini. Salah. Ambil satu. Let's go. Tak ada bon. Mana ya? Satu. Yes. Kecil-kecil je. Sebab kan naik motor. Berapa? 150. Yeah. Tapi laju jugalah proses untuk dapat duit. Kalau jangan cakap polis saman sudah. Makin kamu kaya. Makin kamu kaya, makin banyak lah, makin mahal lah polis saman kau. Contoh kalau ada 10,000, orang lampu merah, dia saman 5,000, habis lah. Tu dah buat. Saya kena ikut peraturan baru kaya. Selanggar lampu merah, macam mana nak kaya? Dia tak depan nak kaya. Saya ni simpan duit untuk backup lah. Saya nak beli kereta lah. Beli kereta, saya simpan duit. Kereta Honda Civic kot, ke Velfire tak tahu. Mana ni? Apa benda dia? Tengoklah dulu. Alamak, tu Honda. Okey gas. Tak boleh gerak. Alamak, balik lompat tak ya. Macam mana nak pergi? Susah pula. Terpaksa wrong way. Terpaksa. Bukan sengaja. Terpaksa.
Apa lagi? Pipit. Pakai mata. Okay. Oh, tak boleh nampak pula. Cik. Capat kaput. Kapit kaput. Saya tak tahu lah video ni berapa lama saya buat. So video ni tak tahu lah, bosan sikit. Sebab tak ada kejar mengejar, tak ada. Sebab petang kan diorang main malam ramai sikit. Kalau tak pukul 6 yang tu baru ramai. So macam ni orang tengah apa? Tengah keluar ke, tengah family ke, cari kerja ke, mana tahu tengah belajar ke, kita mana tahu. Wah kan, tengah potong rambut ke, mana-mana tengah bercuti ya. Tapi kalau waktu cuti-cuti ni banyak lah orang ni. Pergi ke membeli barang, KL tutup. Wah, ada pos juga. Apa hal buka bonek tu? Relax. Wah, 8,600 600 je. 600 je. 8,600. Kita pusing ronda-ronda lah. Ni apa ni? Kita tak tahu mana. Ni punya bangunan. Pencakar langit mana? Pencakar langit. Guys. Oh ni ASEAN. Ni apa? Waktu dulu kedai kereta kat situ lah. Tapi pun boleh guna operasi lagi. Ada dua untuk biasa. Satu yang bangsawan. Kalau bangsawan tu kena bayar robak lah. Aku tak tahu berapa ringgit. Bersamaan 200 robak tu. Tak seingat saya hari tu kan. Orang kaya-kaya ni dia 1,000 robak. Kalau macam tu 40-50 ringgit juga. Kalau nak dapat kereta premium. Macam saya ni tak nak lah, mahal sangat tu. Aduh. Reset. Tak boleh reset. Bandel, tak boleh reset. Oi, biar betul. Terus macam mana aku nak balik ni? Jalan kaki balik je. Jalan kaki balik lah ni. Okay. Tak apa lah. Okay, terima kasih sudah tengok ini video. Jumpa di next video. Bye-bye. Jumpa lagi Abang Botak. Okay, bye-bye.